miskin mati dah. Mangang kau. Iyo dak siap rayo itu kecil wak lu. Tahu orang Palestina. Malah manangnya kecil orang tu kamat dunia lah kalau Palestina manang. Itulah buat lagu itu. Ang santale mati yang lain. Kau jadi ada siap rayo dah. Keren kan. Iya. Kok aku? Kok cokuk nama kau? Cokuk nama tu. Iya. Astagfirullah angle colik rayo Kau terompah nak bajana ketik ang bau gini. Ni. Amaliang ni terompah. Iya dan larian. Neng kanan yang Enggak. Itulah namanya Gabut dah. gabut rasu gini ya. Mak Siap rayu tu awak harus mengerajai Mak Yana lah. harus tu. Lah siap minta maaf batang awak Iya. harus mengajai lihat. Iya, bisa minta maaf dek. Tu ah. Itu pola hidup Bah. nama tu. Jadi, Pak Gasa lah. agak segini lah. Oi, rencananya Rencananya ang cali salah dunia kau lah capek ang. Ya, mangalai ko mana-mana sorang-sorang siap rayu nak du kawan. Kawan nak pergi pulang kampung sadunya. Mangang. Mangai siti. Alah kaki hehel itu gini. pagka gigi hati. Takut na bang Maliang. Gas. Mga iti sikuti. Nak ada manga dah. Iti pide ameng atau opek. Lameng le ganteng. Mana gitu tapi awak kamera gaji Mak Yana. Ya pilang lah dan sekolah lah. Iti gitu iti awak gini. Manga meng. Tangan behel iti kolai. Dia je lameng. Iti awak kau iti. So. Meng. Ameng manga. Yalah pergi apek ngadu aja apek tu. Jauh. Iti dia beli ameng duduk. Boleh ameng. Itu membelakang ke itu ameng tu. Sorry. Iti, mohon maaf lahir batin. Iti nak ada tempat raya petang. Sama-sama meng. Itu sibuk patang meng. Astagfirullah. Dia orang banyak tangkaran dia. Borok. Aja deh. Tindak duduk belah. Jadi meng. Lah sekalian shopping kat situ. Ameng banyak betul lah. piti raya dapat petang. Jadi baca ceritanya. Dah kan. Dia tu dia kena tu buat pergi jalan-jalan ke Malaysia dulunya dah kan. Bila apa Malaysia? Dulu tu. Dulu. Jadi banyak dah kan. Banyak orang Malaysia kan. Cakap banyak. Tu nah lah tersipu-sipu nah kan. Cakap. Datanglah orang awak ngecek. Cakap dia suruh orang kau ngeceknya. Yalah. Enggak. Itulah. Kalau lepas tu nak duduk jelik orang mampu sawit tu nyedar kan. Tolong ambil pengkis tu. Awak nak jual aku pengkis dah nyanyi. Kira pengkis kau kira Atoya tu maksud awak. Oh iya. Alah bingung dah duit dia. Baru sadar. Baru sadar lah. Ini dia dulu bingung nak. Ada je lah bahasa dah. Kadang aneh-aneh je di Malaysia tu dah ni. Tu bila dia nak apa ini? Celik lah aku ada piti tu. Waktu cuba kan daerah lain bah. Ke Malaysia je. Kongkong. Kau. Hai, nak cakap halu. Hai kawan-kawan apa ini? Ke Singapura, kan dari pandai bahasa situ state. Singapura. Kalau kawan-kawan, orang tiap songkong. Tu beko di bawah orang bahasa gigi. Bau lah kuncing gigi. Hei. Kucing. Lah, kini kau mana cara? Duduk. Nak masuk kawan mode tu do. Keceknya tadi kan mengarajon Mak Yana. Kini dah dapet dia cewek, ditinggalnya kawannya nan surang kuah. Nah itu doh. Walaupun dia sakit hati gini dan pindahan sakit hati dengan Mak Yana, dia kerajon Mak Yana.
Siap. Assalamualaikum Mak Jana. Waalaikumsalam. Kau sakit ya Nana. Ini toko nak masuk di Malaysia itu di kota dekat situ. Tekan lewat talo Mak Jana. Nih Mak Jana. Nah itu kena ketangan awak ke siku kuah. Mana? Nyado orang lomba di GL. Jogging gitu ah. Jogging tu tuh. Maraton, lari-lari. Lari-lari itu Itu Lari. Ayo. Tuh hadiahnya gadang Mak Jana. Segadang kuah, segadang. Sumpah segadang. Iya gadang itu. Tapi kalau ndak dapet wak kan hadiahku kitik. Balik begitu kepalanya. Iya. Mak Jana. Anak itu doh. Mendaftar lah Pak Laban ya Mak Jana. Daftar. Iya. Pak daftaran. Pandai lah. Mana? Kurangnya kuah, kurang nama nang tahun batang kok mah. Aku sore-sorenya. Beko daftarkan nama mak. Lah Balaban. Tuh, kurang nama nang kok mah. Dah cari. Dia dapat mereka loh abis itu. Piala ada gie beko. Piala. Mak Jana aku nak bingung jadi beko lagi kalau Piala tu nak tinggi ko atau nak rendah ko? Keduanya. Keduanya. Iya. Dapat. Pela dah. Nak tukar baju. Ya, tukar baju. Nyewa. Dia pakai gak apa setiap masa tu. Awak pun maraton. Orang rami dah. Pokok jangan kasih lah mata kita. Itu Pela dah. Itu kau nak. Jangan menggata nak. Endak. Siap-siap lah Pak Laban lah. Dan inilah penampilan dari Pak Laban. Silakan ke sini Pak Laban. Oke, sip. Haha, ini salalan apa namanya nih Pak? 2021 bulan 5. Oh, semoga kita menang di kontes Ya. jogging GL antar orang-orang. Oke, siap. Siap. Dan ini penampilan dari Mak Jana. Ya, masuk Mak Jana. Terus masuk. Oke. Dan kacamatanya hitam dan ini hitam. Kita harus menang kontes ini. Siap? Laksanakan. Siap Mak Jana? Siap. Oke. Di sebelah kanan saya adalah Mak Jana dan sebelah kiri saya Pak Laban dan berbaju apa nih? Hitam dan kuning. Salah. Oren, kuning cirik dan lah siap. Lah dan kini kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Kalau berdoa tuh nggak boleh gerak-gerak Mak Jana. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, laksanakan dan kita pergi ke GL sekarang. Siap? Siap. Baju kuning siap? Siap. Baju... Dando je lah. lampu kuning. Dando je lah. Tinggal udah kok. Komen tu kat mahkamah Sudah dia bawanya ke mall, tu ditinggalnya Siti seorang. Mama mana sih kau? Ya ada bang. Jogging lah. Jadi bang. Tapi Siti pakai bereko bang. Ada dong. Lah. Laki cakut koma. Ayam kopek tak koma puluh gua. Dia cakut nanti dia. Awak nak berjalan. Wow. Cakut. Jalan nah. Cakut dah nanti dia. Ada lampu kuning merah. Lama dah mah. Apa sih? Oi, si Kwa.
lah bingung Mak Jana aku. Bingung dia tadi orang mencari dia maya dah. Tukak siko ah. Lah putar-putar awak dia mencari siko duduk tak apa main ni ko. Kau yang bebek kau ngecek tu entah lu ah. Alah, dengan peraturan dari Gopek deh. Apa tu? Kan yang menang kan? Iyalah. Siap. Siap. Kan yang menang kan? Dengan peraturan dari Gopek. Okey. Okey. Baris itu lu, baris palaban siko baris. Baris. Itulah jalan nak. Siko jalan, namanya lah jalan. Dah, okey. Kaliko gua ambil peraturan tadi lah. Iko peraturan dari lomba-lomba aku. Ayo. Yaitu jogging, Maraton. Tu ah. Lah, kecik di dalam surat ko. Peserta Mak Jana dan Pak Loban harus membayar kepada Gopek uang pendaftaran sebesar 50.000. 50.000? Ya. Lah, bayar. Berdua cik. Maduo berarti 100.000. 100.000. Okey, sip. Sip. Nang kedua, Mak Jana dan Pak Loban menambah agak 2.000 lagi. Nambah lagi 2.000 2.000 lagi menambah. Jadi 4.000. 4.000. Tu ah. Demi hadiah kau dah. Tu ah. 2.000. 4.000. 4.000. 4.000 deh. Selanjutnya Mak Jana harus melapian kacamata. Disuruhnya melapian kacamata. Kau ada peraturan sih kau? Hei. Cayo. Lah, nyo bekku banyak peraturan lah. Dan kini apa lalu? Besar namanya tu. Namanya tu. Itu. Exercise. Itu. Lah. Apalah pemanasan lu. Pi mata, nyak boleh. Tu pakai bisa pergi mata lo. Pakailah, lesamo, serasi. Pakailah. Lah. Pokok pemanasan. Ayo. Orang. Mulai dari sekarang. Alah tu. Dari Jambara tadi les pemanasan saya tarui. Maka menang lomba kayak itu. Aku mangalah apa kok. Pilah. Latih kami. Tagak. Tagak. Lai kan niyo dapat hadiah. Lai kan niyo dapat hadiah. Anak kini ada jo kerajo lai. Ada. Mangaliliang gelanggang ko satu kali. Iya. Sekali. Melawan. Banyak. Melawan. Kau dapat hadiah tindak? Itulah dalam jangka 15 minit deh. Satu kali deh. Jale. Yang ngangak je nah. Lah. Kau salah kali gini lepas lah. Semangat, bangun. Semangat. Semangat. Deh, lapui dia rasu mengerajui Mak Jana jo Pak Loban. Ku bebek ngecet dia dari tadi ya. Ancak adalah apa ilah. Ada tinggal niko kasih ko. Onde ibu nengok Mak Jana Pak Loban. Pi baalah. Sakit hati ke komeng. Kayaknya baliknya. Wah, ada Mak Jana. Gopek ya. Aku krote aku. Siap nomor telepon kali ya. Ku krote nanti anggi de sapu petang Si Gopek. Pagi aku manggil nak. Iya. Wah, nan juara-juara nyo tu Atau kita carinya lah. Awak cari. Awak lah lokti apa lagi wah. Kau lagi dapat hadiah awak wiko nang orang ko nombor 1, nombor 2 orang ko kan.
Lah. Baiklah. Aduh. Awak lokisnya lagi ke macam? Iya. Saya. Itu kau mah. Kau mah senyap dah. Astagfirullah. Oi, Mak Jana. Itu bini. Ambil lah. Mangga Mak Jana apa leban bingung-bingung juga. Kau cari kau di tadi Orang lomba lari, lomba maraton. Gopek ngecek gopek. Juara satu. Dapat rumah belakang. Biarlah tinggi kuah. Mak Jana. Itu artinya kue. Anda konai otak. Gopek. Kocek. Gopek perusahaan lain banyak. Tapi sikit dah dah. Jadi, Pak Loban Mak Jana nak pandai baca tu. Indah. Astagfirullah.